Pesan guru saya, menabung emas sepatutnya menjadikan kita semakin kaya. Tapi tanpa ilmu, emas itu sendiri tak membuatkan kita bertambah kaya. Banyak perkara kena tahu kalau nak kaya dengan emas. Tapi untuk memudahkan, saya ringkaskan 7 perkara paling asas yang kita kena tahu sebelum mulakan tabungan emas pertama. Pertama, emas tiada pendapatan. Simpanan emas tak ada pendapatan bulanan ataupun tahunan macam dividen ASB ataupun tabung haji. Yang ada cuma beli harga rendah dan jual harga tinggi untuk dapat keuntungan. Kedua, emas fizikal. Beli emas mesti dapat emas fizikal. Sama macam beli emas di kedai-kedai emas, emas tu kita boleh simpan sendiri. Ketiga, jangka masa 2 tahun ke atas, emas sesuai untuk simpanan jangka panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Emas tak sesuai dibeli dengan duit yang nak digunakan pada waktu terdekat. Keempat, harga emas naik 10% setahun. Harga emas confirm naik dalam jangka panjang disebabkan inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Kelima, beli emas, duit tak habis simpan emas bermaksud simpan duit dalam bentuk yang lebih kukuh. Siapa ada emas, tentunya dia ada duit. Keenam, waktu terbaik beli emas. Waktu terbaik beli emas ialah bila ada duit untuk simpanan jangka panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas, bukan tunggu harga rendah. Ketujuh, waktu terbaik jual emas. Waktu terbaik jual emas ialah bila ada peluang untuk tukar kepada aset yang boleh menjana cash flow, bila sudah capai target simpanan seperti naik haji atau pendidikan anak, dan bila ada hal kecemasan. Selain daripada 3 alasan ni, tak perlu jual pun emas tu walaupun harga dah tinggi. Ingat, emas bukan segalanya tapi ia adalah sesuatu yang kita kena pertimbangkan untuk dimasukkan dalam portfolio kewangan. Dulu ragu kini tahu, jom simpan emas. Dah ready nak simpan emas? Isi info di beg biru untuk saya bantu.